Korang yang sikit-sikit jenis scroll tok TL, lepas tu hey what's up guys. Okay, kononnya nak save resepi untuk menu jualan berbuka puasa. Please berpijaklah pada bumi yang nyata. Okay, korang jangan nak feeling-feeling macam drama cerita ni. Okay, lambat lagi. Assalamualaikum, The Dimples here. Boy. Alright, setelah lama kita tidak berjumpa, tidak bersuah muka, kini tibalah masanya Jeff dengan semangat dan azam yang baru ingin mereview sebuah cerita. Okay, so Jeff dah lama tak tak review, okay, tak share dengan korang tentang satu cerita yang Jeff tengok. Jeff biasa akan review cerita-cerita yang best je untuk korang. So korang kena stay tune. Okay, korang kena stay dekat video ni sampai habis. Cerita ni yang Jeff bakal ceritakan, okay, dia antara yang paling on top untuk tahun ni. Okay, untuk tahun 2025 ni. So kita tak nak panjang lebar. Cerita apa tu? Bon Appetit Your Majesty. Cerita ni dia mengisahkan tentang seorang chef, okay, tukang masak masakan French. Dia ni dari Korea. Okay, dipendekkan intro, dia ni baru je lepas memenangkan satu pertandingan masak. Okay, dah pack and everything, dia pun nak balik lah ke rumah ke syurga ku. Hey. Okay, jadinya but before dia nak balik tu, ayah dia ada pesan. Okay, suruh jumpa kawan ayah dia ni, ambil satu buku, iaitu tentang Man Gun Rock. Thor Ragnarok. Bukan. Itu je. Okay, Man Gun Rock. Okay, dah pack and settle everything. Dia pun naiklah pesawat nak pulang ke Korea. Okay, dan dalam perjalanan tu macam biasa, okay, akan ada sequel, akan ada drama lah yang berlaku. Okay, time tu lah nak tumpah air atas buku tu. Okay, dia pun cepat-cepat ke toilet. Okay, tandas pesawat tu dia nak lap lah. Okay, dah lah buku tu dia antik tau. Dia punya setiap halaman, muka surat semua tu dah macam uzur, dah lusuh. Okay, jadi dia pun lap. Okay, lap. Dia pun terbaca satu halaman tu. Dia terbaca. Time tu juga berlakunya gerhana matahari. Tup. Okay, tup. Entah cahaya datang daripada mana. Okay, ada efek saja. Dia pun terperangkap ke zaman masa lalu. Okay, kerajaan Joseon. Okay, jadi nampak macam klise kan jalan cerita permulaan dia, tapi tak terlalu klise. Okay, cuma yang tercampak tu banyak je cerita macam tu, tapi lainnya cerita ni daripada drama yang lain tu yang Jeff nak ceritakan dekat korang. Cut off kat situ, dia ni pun terjumpalah dengan seorang raja ketika tu. Okay, raja ni dikenali sebagai raja yang sangat zalim. Tapi yang menariknya, okay, raja ni dia ada sisi lain je. Okay, dia ni adalah seorang penggemar makanan. Okay, dia memang menitik beratkan pasal makanan. Kalau contohlah dalam satu pertandingan, dia ni lah juri. Okay, dia akan pentingkan bab persembahan makanan yang kau hidangkan, rasa, rupa makanan tu. Okay, kau bayangkan bila datang pula, okay, tukang masak daripada masa depan ni. Okay, so faham lah, kita ni sekarang dah makanan dah bervariasi, berinovasi apa semua kan. Jadinya dengan makanan-makanan tu dibawa pula kat zaman dulu yang tak pernah lagi nampak dalam sejarah. Okay, time tu. Jadinya raja-raja ni dengan orang-orang istana tu, diorang rasa excited. Okay, diorang rasa excited. Jadinya bayangkan, okay, nasi goreng kampung pedas tu pun, okay, something yang baru pada diorang. Apatah lagi bila dihidangkan dengan spaghetti, okay, pizza. Entah daripada mana kau datang, lepas tu masuk kawasan dia, confirm kiok. Tapi sebabkan dia ni adalah seorang tukang masak, dia pandai masak, jadi raja ni pun simpan dia dan ambil dia sebagai ketua tukang masak di raja. Okay, jadinya banyak kesinambungan yang menarik dalam cerita ni yang Jeff nak share pada korang. Tapi tak cukup untuk dalam satu video. Mungkin Jeff akan kena buat berepisod juga. Okay, so tengoklah kalau Jeff rajin. Permulaan drama ni dia bawakan satu vibe yang strong dan menarik. Okay, untuk episod-episod awal Jeff boleh kata memang tak bosan tengok. Dia berjaya hook penonton, okay, dengan variasi efek CGI dia. Sebab Jeff boleh kata dia punya strong dalam cerita ni adalah makanan. Kau bayangkan macam kau tengah tengok iklan makanan dekat TV, okay, mestilah semuanya gempak-gempak, wow kan. Okay, macam tu lah. Jadinya untuk overall pembukaan dia memang sangat menghiburkan dan bijak. Well done. Cerita ni juga dia bawakan gabungan genre yang menarik. Okay, ada soal sejarah, fantasi dan cerita rasa romantik BBNU sekarang. Cewa. Okay, pelakon yang ditampilkan pun pandai mainkan watak. Okay, lakonan yang memikat.
Okay, maksudnya kat sini orang tak bosan lah tengok. Okay, bukan takat tengok cerita je. Macam je pun kita akan tengok, bukan tengok sekadar dia punya alur cerita, tapi dia punya pelakonnya. Kalau pelakonnya best, kita tengok lah kan. Okay, dan overall untuk cerita ni, dan dia bawakan satu kelainan dan something yang fresh. Okay, A to Z je boleh kata dia strong. Cumanya part last tu dia ada slack sikit. Slack sikit. Okay, dia macam dia happy ending, dia boleh kata dia happy ending. Tapi happy ending yang paling terpantas di dunia. Okay, paling rushing mat. Okay, terpaling rushing. Okay, dia macam man, dia macam bro, jalan cerita dah sedap, dah syok layan. Okay, tiba-tiba tergantung sejenak. Dia macam okay. Dan Jeff mengharapkan ada satu epilog yang menceritakan part tergantung tu. But nothing. Okay, tapi katanya akan ada special episode. Kita nantikan je. And it was fun. Okay, Jeff tak kata yang cerita ni dia not that perfect. Okay, but untuk tahun ni cerita ni antara yang paling menarik. Okay, antara yang on top. Korang boleh tengok, korang boleh layan. Okay, it was just entertaining je lah kan. Okay, nothing serious, korang pun relax santai aja. That's all untuk video kali ni. Harap korang enjoy. And kalau korang ada any cerita yang korang nak Jeff review, untuk reviewnya Jeff yang ketiga, okay, dan dipersilakan komen di ruangan komen. Okay, sampai kita berjumpa lagi untuk next video. Demikianlah kata-kata dari Sang Pujangga. Okay, see ya. Assalamualaikum.